Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan A dan juga rakan-rakan. Saya Nur Tashin binti Tarmimi dari kelas D7 akan membentangkan bagi tugasan 3 bagi subjek sosial emosi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, untuk kelebihan bagi aktiviti permainan telah kami sediakan sewaktu aktiviti simulasi pada tempoh hari. Kami dapati bahawa kelebihan aktiviti permainan kami, iaitu aktiviti Pucala, dapat menarik minat murid sewaktu mempelajari huruf-huruf, di mana semasa aktiviti Pucala dijalankan, aktiviti ini merangsang murid-murid untuk menggerakkan seluruh anggota badan mereka di samping menggunakan daya kognitif mereka. Jadi di sini murid dapat lebih fokus sewaktu sesi pembelajaran di samping bermain dengan seronok. Sementara itu, dalam aktiviti Pucala, murid juga dapat mengenal pasti dan mengenali diri sendiri tentang emosi mereka dan juga emosi rakan-rakan. Jadi di sini dapat kita dapati bahawa murid-murid di sini amat teruja dan sangat seronok sewaktu melaksanakan aktiviti permainan ini. Baiklah, kekangan untuk aktiviti Pucala ini ialah di mana kami dapati semasa penghasilan aktiviti Pucala, iaitu penghasilan bahan bantu mengajar kami, kami dapati bahawa kos yang diperlukan agak tinggi, di mana kami memerlukan beberapa LED dan juga hiasan-hiasan untuk mencantikkan lagi bahan bantu mengajar kami. Di samping itu, terdapat juga kesukaran daripada pihak kami sewaktu pelaksanaan aktiviti ini, di mana murid kelihatan sangat teruja sehingga sebahagian daripada mereka ingin merosakkan bahan bantu mengajar tersebut. Jadi di sini terdapat beberapa kekangan kepada guru untuk mengawal murid sewaktu pelaksanaan aktiviti. Jadi di samping itu, kekangan yang kami hadapi juga ialah di mana kesusahan sewaktu memasang komponen-komponen di dalam bahan bantu mengajar itu sendiri, kerana terdapat bahagian yang sangat-sangat kecil dan sangat terperinci, di mana kami perlu menyelesaikan dalam masa 4 jam hingga ke 5 jam untuk beberapa benda yang kecil, untuk bahagian kecil. Baiklah, untuk cadangan penambahbaikan bagi bahan bantu mengajar kami mencadangkan untuk menggantikan bahagian badan bahan bantu mengajar kami, iaitu bahagian badan SpongeBob dengan bahan yang lebih keras seperti plastik, untuk memastikan bahan bantu mengajar kami lebih tahan lama untuk kegunaan PDP. Jadi seterusnya, saya mencadangkan untuk menambah elemen-elemen audio sewaktu pengajaran emosi kepada murid-murid. Jadi sewaktu token yang ditunjukkan adalah token sedih, maka sewaktu token sedih itu ditunjukkan, kita bolehlah menghidupkan elemen suara, elemen bunyi seperti bunyi menangis, bunyi gembira dan bunyi marah untuk memahamkan lagi murid tentang apa itu emosi kepada mereka. Berdasarkan aktiviti ini, saya dan juga rakan-rakan dapati bahawa aktiviti ini telah membantu kami untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan berinovatif pada masa hadapan, kerana di sini kami belajar untuk menjadi guru yang lebih memahami kanak-kanak dengan lebih dekat dan juga dapat mengalami sendiri keadaan sewaktu mengendalikan aktiviti pengajaran kepada kanak-kanak. Jadi di sini saya percaya bahawa aktiviti Pucala yang telah kami laksanakan ini dapat meningkatkan lagi kefahaman murid-murid dalam emosi dan juga dapat meningkatkan lagi nilai-nilai positif dalam diri kanak-kanak. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.